So, hari ni masak special sikit. Special? Ni sambut. Apa tu? Sambut. Apa ni? Wah, nangka. Nangka? Pak Su rembat kat mana ni? Rembat pokok. Rembat kat pokok? Teruklah Pak Su ni. Ni nak buat apa? Apa, nangka muda kan? Nak buat masak apa sedap? Biasa orang buat gulai. Kalau tak gulai, kerabu. Boleh lah, mana-mana. Kerabu pun sedap. Kerabu jadi nak buat kerabu nangka muda? Nak versi Pantai Timur ke versi utara? Pantai Timur. Pantai Timur lah. Okey, boleh, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badul lagi. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi kampung, menu kampung, masakan kampung, masakan orang lama-lama. Menu ni majoriti lah, ramai menggemari menu ni kan. Tapi hari ni Mak Su nak buatnya versi Pantai Timur punya. Sebelum ni Mak Su pernah kongsikan resipi utara kan. Jadi hari ni Mak Sila nak kongsikan resipi kerabu nangka muda Mak Su Elasika. Jom kita tengok bahan-bahan dia. Okey, untuk bahan kerabu nangka muda versi Pantai Timur Mak Su ni, first kali untuk bahan tumbuk dia Mak Su ada bawang merah, ada serai, ada lada hitam dengan halia. Lepas tu ada ikan yang telah Mak Su rebus bersama asam keping dan garam. Ikan selayang lah ataupun ikan sardin. Ni Mak Su guna dalam 4 ekor. Lepas tu ada nangka muda, 1 biji yang saiz kecil. Lepas tu Mak Su ada 200 ml santan pekat. Okey, untuk bahan hiasan dia Mak Su ada bawang Holland, cili besar merah, cili padi merah, ada kacang panjang, limau nipis. Lepas tu ada bahan untuk aroma dia Mak Su guna apa ke nama tu, bunga-bunga kantan. Lepas tu ada keresek dan bahan-bahan perasa dia lah. Okey sahabat, jom kita start masak. Let's go. Okey sahabat, first kali Mak Su nak rebus kita punya nangka ni. Okey, yang pertama sekali supaya kita nak nangka kita cantik dan tidak hitam ataupun lebam, kita kena didihkan air dulu, baru kita rebus, kita masukkan kita punya nangka ni. Okey, untuk step potong nangka ni Mak Su sikit sebab untuk ni lah. Sebab Mak Su masak kat outdoor dia jadi leceh sikit lah kalau Mak Su kupas nangka tu dekat luar kan. Okey, tip dia sahabat kena apa tu? Okey, jap. Sebelum tu kita rebus dengan asam keping dan garam. Untuk dia bagi dia ni lah tak lebam. Okey, untuk kupas nangka ni kita kena kupas dalam laluan air ataupun bawah air paip tu lah. Air yang mengalir. Okey, kita potong je bawah tu supaya getah tu ikut sekali dengan apa ke nama tu. Pak Su tunjuklah muka Mak Su. Tunjuk sini, naik. Gitu. Okey, kan kita kupas nangka tu. Kita kupas nangka tu. Kita kupas bawah laluan air supaya getah tu mengalir sekali dengan air. Tak perlu pakai minyak apa, tak apa. Kita kupas je, insya-Allah dia akan bersih. Lepas tu kita rendam dengan air bersama garam. Lepas tu kita boleh potong. Macam tu. Okey, yang ni apa tu nangka ni kita rebuslah sehingga dia empuk dan lembut. Okey sahabat, ni sekarang Mak Su nak tumbuk lah bahan-bahan yang perlu kita tumbuk. Okey, first kali Mak Su nak tumbuk apa ke nama tu, bawang merah. Okay, kita tumbuk sehingga dia lumat. Lepas tu kita kena tumbuk lah semua bahan-bahan ni, ikan apa semua tu. Okay, first kali Mak Su nak tumbuk bawang merah dulu. Okay sahabat, ni Mak Su dah tumbuk dia punya bawang. Bawang ni Mak Su guna 3 biji je. Lepas tu kita kena tumbuk serai ni. Serai ni kalau sahabat nak iris nipis pun boleh. Ni Mak Su tumbuk lah. Okay, serai ni kita tumbuk sekali dengan halia ni. Sahabat kena tumbuk tau, jangan blender. Kalau blender tak sedap. Dia berair. Kita kena tumbuk. Bagi aroma dia tu keluar. Okay, kita tumbuk lah sehingga dia lumat. Wangi sahabat bau dia. Mak Su tukar tempat ni. Meja tu bergegar nak roboh. Mak Su tumbuk atas dia. Okay, serai dengan halia pun Mak Su dah tumbuk dah. Okay, sekarang kita nak tumbuk dia punya ikan pula. Okey sahabat, sekarang Mak Su nak tumbuk ikan pula.
Ikan ni sahabat rebus tau. Rebus dengan asam keping dengan garam. Oh, memang sedap. Guna ikan selayang tau. Ikan selayang ni sedap, isi dia manis. Ni maksud guna dalam 4 ekor. Yang besar tau ni. Kalau ikan tu kecil-kecil dia tak lebih. Dia tak lebih sedap. Okay, kita tumbuk. Bagi dia ni lah. Bagi dia hancur elok. Bersih Pantai Timur ni memang diorang banyak menggunakan ikan lah. Kalau kerabu ke apa-apa banyak guna ikan. Kalau belah utara ni dia tak guna ikan. Alamak, jatuh dah pula. Okay, kita tumbuk lah. Sehingga dia hancur rumat. Okay sahabat, Mak Su nak tengok Mak Su punya nangka ni. Okay, dia dah lembut dah. Kalau nak lembut lagi pun boleh. Tapi bagi Mak Su dah okey dah ni. Mak Su suka ada tekstur dia. Okay, kalau macam ni Mak Su nak angkat lah. Kalau sahabat nak lembut lagi pun boleh. Okay, kita angkat. Lepas tu kita kena bilas Kita kena bilas dengan air paip. Ni Mak Su tak tunjuk lah step tu. Lepas sahabat toskan ni. Okay, lepas sahabat tos ni, sahabat bilas dengan air paip bersihkan balik. Lepas tu kita boleh buat step seterusnya. Okay sahabat, ni apa Mak Su punya nangka ni dah siap rebus. Okay, step seterusnya kita kena relai-relaikan dia. Okay, kerabu ni kita sedap relaikan dia. Ataupun kita asingkan biji dia dengan dia punya ni lah. Okay, kita buat kecil-kecil macam ni. Sedap makan lah kalau kerabu saiz macam ni kan. Okay, kalau kita buat gulai tak sedap lah. Kalau gulai kita sedap makan seketul-seketul macam ni. Untuk kerabu kita kena relaikan dia macam ni. Mudah kita nak makan. Kalau takkan terlekat, jenuh kan. Okay sahabat, kita relai-relaikanlah dia sehingga habis. Dia kita racik-racik dia relai macam ni sedap lah untuk kerabu. Macam gitu. Okay sahabat, ni nangka ni Mak Su dah relai-relai kecil-kecilkan dia. Jadi jom Mak Su nak buat dia punya paste dia pula untuk kerabu. Okay sahabat, first sekali Mak Su nak bancuh dia punya kuah santan. Okay, santan ni Mak Su dah panaskan dia. Kalau sahabat nak nak makan sampai malam tu ataupun nak simpan sampai esok tu, kena panaskan dia bagi naik uap dulu mendidih. Kalau sahabat nak makan sekali habis, untuk sekali hadap je, tak perlu masak pun tak apa, dia lebih sedap lah. Okey, lepas tu kita dah masukkan santan ni, kita masukkan bahan yang ditumbuk. Ni bawang merah bawang merah serai halia tu. Lepas tu lah dihitam ni. Okey, lepas tu Mak Su masuklah bahan-bahan perasa Masuk gula, garam secukup rasa. Okey, kita gaul dulu dia punya paste dia dulu. Senang. Kita buat macam ni dulu, bagi dia secukup rasa dulu, baru kita masuk nangka tu. Barulah nanti kita tak payah nak otor-otor dah. Kalau kita tak buat bancuh ni nanti jenuh, hancur kita punya nangka tu. Okey sahabat, lepas tu Mak Su masukkan ikan. Masya Allah, penuh dengan isi ikan ni. Okey, Mak Su masukkan keresik 1, 2, 3. Mak Su masukkan 3 dulu. Kalau tak cukup kan baru kita tambah. Okey, lepas tu Mak Su masuk perahan limau nipis. Okay, kita bagi ada rasa masam-masam tu. Masya Allah, sedap ni. Kecut air liu. Sedap ni, ratah saja pun kenyang ni. Okay, lepas tu kita gaul sebati dulu. Kita bagi paste ni sebati dulu. Lepas tu baru kita masuk bahan dia. Masya Allah. Paste dia kena pekat sahabat, jangan cair Okay sahabat, ni paste kita nampak tu. Dia punya pekat sebab ikan lebih tu. Okey, lepas tu kita bolehlah masuk kita punya nangka muda ni. Bismillah. InsyaAllah, sedapnya. Okey, lepas tu kita masuklah. Ni bahan-bahan hiasan ni macam bawang Holland. Ni untuk aroma dia ni. Apa tu? Daun pula. Apa ke nama tu? Bunga kantan. Lepas tu masuklah semua. Cili-cili. Apa ke nama? Kacang panjang. Semua tu kita masuk sekali dan kita gaulkan. Masya Allah. Mangkuk ni kecil pula. Okay, kita gaul sebati. Okey sahabat, nampak ni. Ni Mak Su dah gaul sebati dah. Nampak tu? Masya Allah. Tengok. Isi ikan je. Jangan buat cair dia punya paste tu. Nanti dia lecah tu dah. Orang Kelantan panggil lecah. Kita buat cair dia punya paste tu. Dia kena pekat-pekat macam ni. Ikan tu bersalut dengan kita punya tu.
bahan kerabu tu. Ni ratah saja pun sedap. Makan dengan nasi panai, ikan rebus goreng. Memang sedap deoh ni. Nampak tu. Okey sahabat, sebelum Mak Su nak hidangkan, Mak Su nak rasa dulu. Okay, kita ambil sikit. Bismillah. Masya Allah. Memang sedap dah. Cukup rasa masing. Cukup manis dia, lemak dia, rasa ikan tu. Memang jadi. Okey sahabat, ni bila dah sebati macam ni, jadi kita boleh, alhamdulillah kita boleh hidangkan. Nampak tu. Kecoh Elio. Okey sahabat, ni Mak Su nak hidang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tengok ada pekat elok lah. Kecoh Elio. Ya Allah. Siapa peminat kerabu, sila hadir. Wajib hadir dah, wajib cuba menu ni. Masya Allah. Sedap lah. Penuh dengan isi ikan ni. Okey sahabat, lepas tu Mak Su nak hiaskan dengan irisan cili merah ni, bagi dia ada warna-warni, dan air sekali irisan limau nipis. Alhamdulillah, siap. Alhamdulillah, kerabu nangka muda Mak Su Lesta dah siap je kita makan. Okey sahabat, jom Mak Su nak ambil lauk dah. Okey sahabat, Mak Su nak ambil. InsyaAllah sedapnya. Jom kita rasa. Okey sahabat, hari ni kerabu Mak Su ni Mak Su rata je, tak makan dengan nasi. Sebab Mak Su tengah diet, konon lah kan. Okey sahabat, suapan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu nak describe, memang sedap. First bite je rasa aroma wangi daripada bunga kantan tu. Lepas tu rasa kerisik, lepas tu cukup ikan dia. Dan lemak santan dia ngam. Memang sedap. Memang sedap. Sahabat wajib cuba. Bismillah. Lalat ni. Lalat pun suka makan kerabu tau. Okay, sahabat-sahabat jangan lupa cuba dekat rumah. Resipi ni sangat mudah. Cukup dengan lemak dia. Tak tahu nak digambarkan. Tapi bagi penggemar kerabu, mesti akan suka. Walaupun ni versi Pantai Timur, kita yang bukan orang Pantai Timur pun akan suka juga. Versi kerabu yang macam ni. Guna santan, guna ikan kan. Memang sedap. Sahabat wajib cuba. Ratah macam ni pun dah kenyang dah. Makanan yang sihat. Sahabat jangan lupa cuba kat rumah. Bahan pun tak banyak. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Ada yang komen kat Mak Su. Dia cakap, sendiri masak, sendiri rasa sedap. Lepas tu dia memang sedap. Mak Su cakaplah sedap. Sebab Mak Su masak, ikut cita rasa Mak Su kan. Kita masak, kita rasa sedap, kita cakap sedap. Kalau tak sedap, kita cakap tak sedap. Tapi Alhamdulillah setakat ni Mak Su masak sedap lah untuk lidah Mak Su ni. Okay, sahabat jangan lupa cuba, okay. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Alhamdulillah, terima kasih sahabat yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Okay, sahabat jangan lupa cuba resipi Mak Su kongsi hari ni. Sahabat kalau tonton video Mak Su ni, jangan skip iklan, okay. Tanda siapa Mak Su. Dan paling penting, jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Mak Su Labaduni. Dan paling penting sekali, jangan lupa tekan button loceng supaya video-video terbaru daripada Mak Su tidak ketinggalan. Okey sahabat, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom, let's go!